Bayangkan anda bangun pagi esok, anda hidupkan enjin kereta, memandu keluar ke jalan raya utama dan tiba-tiba anda perasan sesuatu yang sangat ganjil. Sesuatu yang tak kena. Ya, sesuatu yang buat anda rasa macam ada yang tak kena. Lebih sejuta kereta lain yang kebiasaannya bersesak-sesak dengan anda, tiba-tiba gaib. Gaib dari jalan raya Malaysia. Kosong terus. Kosong. Keadaan trafik lancar sepenuhnya. Dan, tahu tak, itulah realiti fizikal yang akan bermula pada 15 April ini. Oh ya, hari tersebut bakal mencatat sejarah tersendirilah. Betul. Jadi, dalam sesi perbincangan mendalam kita hari ini, misi kita adalah untuk merungkai satu siri pengumuman mengejut yang baru sahaja mengubah landscape harian negara sekelip mata. Kita dah pun menyelongkar timbunan artikel berita kan, daripada Free Malaysia Today, Malaysia Kini, Bernama, Cosmo, sehinggalah kita teliti data dari HRMS. Sistem maklumat pengurusan sumber manusia untuk sektor awam tu. Ya, tepat sekali. Semuanya untuk satu tujuan. Untuk memahami kenapa secara tiba-tiba 1.5 juta penjawat awam secara rasminya diarahkan bekerja dari rumah atau WFH. Dan saya rasa bila kita dengar je frasa arahan bekerja dari rumah ni kan, reaksi automatik di minda kebanyakan orang, mereka akan terus kaitkan dengan isu kesihatan awam. Automatik terfikir pasal pandemik. Betul. Kita terus terfikir, adakah ini penjarakan sosial balik? Atau mungkin ada inisiatif pemodenan baharu kerajaan lah, nak kurangkan kos operasi pejabat dan nak naikkan produktiviti kan? Maksud saya, itu reaksi yang sangat logik berdasarkan apa yang kita pernah lalui. Tapi apabila kita teliti balik mesej video khas Perdana Menteri tu, beliau tegaskan satu perkara dengan sangat-sangat jelas. Arahan besar-besaran ni langsung tak ada kaitan dengan ancaman pandemik? Langsung tak ada. Ia bukan pasal penularan virus, apatah lagi eksperimen produktiviti pejabat. Motifnya cuma satu. Nak kurangkan penggunaan bahan api secara drastik. Ya, untuk pastikan rantaian bekalan tenaga negara kita tak terputus. Jadi, mari kita rungkai logik di sebalik tindakan ni. Cuba bayangkan senario ni untuk pendengar kita. Bayangkan, ketua keluarga anda tiba-tiba masuk ke ruang tamu, lepas tu secara paksa, dia tutup semua suis pendingin hawa kat dalam rumah. Bukan sebab dia nak jimatkan bil elektrik hujung bulan tau. Bukan pasal bil. Tapi sebab dia nampak transformer elektrik dekat ujung kejiranan tu tengah berasap. Dan bila-bila masa je boleh meletup. Analogi yang sangat sesuai dengan situasi semasa kita sekarang ni, menutup suis awal-awal untuk elakkan keseluruhan sistem daripada terbakar. Betul. Dan untuk faham magnitud transformer berasap yang kita tengah hadapi ni, kita mesti mula dengan melihat betapa radikalnya langkah ni terhadap budaya kerja kita sendiri. Maksudnya budaya mobiliti kita lah. Ya, sesiapa sahaja yang memandu di Malaysia, mereka faham sangat ekosistem pergerakan kita ni macam mana. Kita ada budaya mobiliti yang sangat berat. Bangun seawal jam 5 pagi, hidupkan enjin, beratur panjang dekat Plaza Tol, lebuh raya Persekutuan atau PLAS tu seawal jam 6 pagi. Mengharungi kesesakan berjam-jam lamanya, enjin kereta biar hidup je atas jalan. Dan itu sebenarnya satu pembakaran bahan api secara besar-besaran yang kita lakukan setiap hari tanpa sedar. Jadi menghentikan ritma pergerakan 1.5 juta manusia secara mengejut ni, ia adalah satu bentuk kejutan sistemik kepada negara. Bila anda sebut pasal kejutan sistemik ni, mari kita masuk bab angka. Berapa jumlah sebenar penjimatan yang kita bincangkan di sini? Sebab kalau kerajaan sanggup membatalkan operasi fizikal hampir keseluruhan jentera pentadbirannya secara tiba-tiba, macam pulangannya mesti sesuatu yang sangat kritikal kan? Sangat kritikal. Baik, mari kita bedah matematik ekstrim di sebalik keputusan ni. Merujuk kepada data HRMIS yang kita teliti tadi, saiz perkhidmatan awam kita ni lebih 1.5 juta orang. 1.5 juta? Besar tu? Besar. Ia merangkumi kaki tangan kementerian, pegawai sokongan, kerani dan pelbagai jawatan dari persekutuan sampai ke negeri. Dan dalam laporan yang sama, kerajaan ada mendedahkan satu profil penggunaan yang sangat menarik. Profil penggunaan macam mana tu? Purata penggunaan petrol bagi seorang pemandu di Malaysia, ia sekitar 100 liter setiap bulan. 100 liter sebulan? Masuk akal untuk pergi balik kerja, masuk kesesakan trafik semua tu?
Betul, jadi pengiraannya agak lurus, tapi impaknya gergasi. Bila 1.5 juta kenderaan ni dikeluarkan sepenuhnya dari grid lalu lintas setiap hari, Potensi penjematan bahan api tu, wow, mencecah sampai 150 juta liter petrol sebulan. 150 juta liter. Ya, Serius lah, kalau kita cuba visualkan angka tu, ia bersamaan dengan berpuluh-puluh kolam renang bersaiz Olimpik yang penuh dengan petrol Aron 95 tulen setiap bulan. Setiap bulan kita jimat. tepat sekali. Dan apa yang memukau di sini adalah bagaimana kerajaan tu sendiri pilih untuk capai angka penjimatan tersebut. Mereka tak buat kempen kesedaran awam. Tak ada iklan dekat TV merayu rakyat suruh kongsi kereta ke atau naik tren. Tak ada, sebab kempen macam tu, ia ambil masa berbulan-bulan kan? Dan hasilnya pun tak pernah dijamin. Sebaliknya, apa yang kerajaan buat di sini adalah satu manipulasi fizikal secara terus. Secara langsung terhadap permintaan domestik kita. Dengan hanya satu arahan WFH. Ya, satu arahan eksekutif, mereka secara literal memadamkan sebahagian besar keperluan mobiliti negara pada saat bekalan tu paling diperlukan. Okey, di sinilah perbincangan ni jadi sangat menarik untuk saya. Dan saya perlu ambil sudut pandang yang sedikit skeptikal. Boleh kan? Teruskan. 15 juta liter ni tanpa ragu-ragu memang satu kuantiti yang luar biasa besar untuk skala tempatan kita di Malaysia. Tapi kalau kita letak angka ni di atas papan catur global, kan, dunia ni sedang membakar puluhan bilion tong minyak setiap hari. Berbilion tong ya? Jadi persoalan saya, adakah menyelamatkan 150 juta liter ni sebenarnya satu penyelesaian yang tuntas? Atau ini macam kita cemas tengok air keluar dari kolam renang yang bocor, lepas tu kita cuma tadah air tu guna baldi kecil. Walhal hakikatnya, empangan global kat luar sana tu yang retak dan menanti belah. Saya faham sangat skeptisisme tu. Dan isu baldi dengan kolam renang tadi tu, ia sebenarnya membawa kita kepada persoalan yang jauh lebih kritikal. Iaitu? Dari mana datangnya air yang isi kolam kita tu selama ni? Dan kenapa tiba-tiba punca air tu diancam bahaya? Walaupun kita tahu Malaysia ni negara pengeluar minyak, realiti rantaian bekalan tu jauh lebih kompleks. Ya, tak semudah pam minyak dari tanah terus masuk kereta. Aha. Kilang-kilang penapisan tempatan kita direka untuk memproses pelbagai campuran grade minyak mentah. Dan sebahagian besar grade ni kita perlu import untuk penuhi permintaan domestik yang teramat tinggi tu. Permintaan kita memang tinggi. Dan ini fakta geografi yang mungkin ramai pengguna biasa jarang indahkan. Hampir 50% ya, separuh daripada bekalan import minyak negara kita terpaksa lalu satu koridor maritim yang sangat sempit dan rapuh. Selat Hormuz. Selat Hormuz. Separuh daripada jaminan tenaga kita bergantung semata-mata pada satu laluan laut ni. Separuh. Dan Selat Hormuz ni, kalau kawasan yang paling sempit, lebarnya lebih kurang 33 km je. Sempit sangat tu untuk kapal-kapal gegasi. Ini yang kita kumpul. Selat Hormuz sekarang ni berada dalam ketegangan militer yang paling kritikal dalam sejarah moden. Kapal tangki komersial tu semuanya berdepan risiko melampau lah kan? Betul. Dan bila pasaran global dapat hidu je sikit kebarangkalian selat ni mungkin ditutup, Atau disekat. ya, reaksi pasaran adalah serta-merta dan ganas. Ketegangan memuncak ni dah melonjakkan harga minyak mentah global hampir 40% sejak konflik tu mula. 40% tu satu lonjakan yang melampau. Dan lonjakan 40% ni bagi kesan rantaian yang sangat-sangat pantas kan? Memang pantas. Tapi bila harga global meletup, kita di Malaysia, kita tak terus rasa benda tu dekat stesen minyak. Sebab harga RON95 kita dikunci pada harga subsidi RM1.99 seliter tu. Ya, sebab harga siling. Tapi ada harga yang terpaksa dibayar. Di sinilah realiti itu menakutkan. Kerajaanlah yang sebenarnya terpaksa serap keseluruhan impak letupan harga tu. Bila kita teliti laporan kewangan rasmi, ada satu angka ni yang betul-betul buat saya tergamam. 4 bilion tu? Ya. Perbendaraan Malaysia sekarang ni terpaksa tanggung perbelanjaan subsidi sebanyak 4 bilion ringgit. Dan untuk anda yang sedang mendengar sekarang ini, biar saya jelaskan. Ini bukan 4 bilion setahun. Ini adalah 4 bilion ringgit setiap bulan.
setiap bulan. Setiap bulan. Semata-mata nak kekalkan harga RM1.99 dekat pam minyak tu, PM sendiri secara terbuka cakap, pendaran kewangan macam ni, ia sesuatu yang mustahil untuk diteruskan. Mustahil. Mari kita bedah sikit. Macam mana angka 4 bilion sebulan ni boleh terjadi kan? Sebab mekanismenya sangat penting untuk kita faham. Boleh terangkan sikit? Subsidi bahan api ni bermaksud kerajaan bayar perbezaan antara harga sebenar minyak di pasaran global dengan harga lantai yang kita rakyat dapat. Jadi kalau harga pasaran global naik sikit, bil subsidi kerajaan naik sikit lah. Masuk akal. Tapi bila harga global melonjak mendadak 40% sebab krisis Selat Hormuz tu, jurang tu jadi tersangat luas, kerajaan terpaksa timbus jurang tu guna wang tunai yang sangat banyak. Bayangkan anda cuba nak panaskan rumah masa musim sejuk yang melampau, tapi anda panaskan rumah tu dengan membakar timbunan wang kertas dekat ruang tamu setiap hari. Wow, visual tu memang kuat. Membakar wang kertas. Itulah hakikatnya. 4 bilion sebulan tu adalah wang pembayar cukai yang dibakar ke udara melalui exhaust kenderaan setiap hari, semata-mata nak pastikan ilusi harga minyak tu sentiasa murah. RM4 bilion sebulan. Kalau kita fikirkan, wang sebanyak tu boleh bina puluhan hospital pakar baru kot, atau ratusan sekolah, atau infrastruktur tren setiap bulan. Tapi ia lenyap macam tu je. Lenyap jadi asap. Ini bawa saya kepada satu kesimpulan yang kita bincangkan awal tadi. Adakah kerajaan pada saat ini sebenarnya sedang bertarung dengan dua musuh besar secara serentak? Pertama, krisis rantaian bekalan fizikal yang makin terjerut kat Timur Tengah tu. Dan kedua, krisis kewangan dalaman sebab tanggungan subsidi yang dah tak masuk akal ni. Kesimpulan tu menangkap intipati sebenar semua laporan ni. Ia krisis kembar dan sifatnya parasit. Satu krisis sedang memakan krisis yang lain. Macam lingkaran syaitan lah. Ya. Bila jaminan keselamatan kat Selat Hormuz tu terancam, harga pasaran antarabangsa meletup. Bila harga meletup, kos subsidi domestik kita pula meletup. Kalau kerajaan berkeras nak biar semua orang memandu macam biasa setiap hari, dorang kena terus cetak keluar 4 bilion setiap bulan. Tanpa apa-apa nilai tambah kepada ekonomi pun. Betul. Dan yang lebih menakutkan, kalau konflik tu makin teruk dan kapal-kapal minyak ni langsung tak boleh lalu Selat Hormuz, kerajaan mungkin ada semua wang tunai dalam dunia ni, tapi minyak secara fizikalnya tetap takkan sampai ke pelabuhan kita. Maksudnya ada duit pun tak guna kalau tak ada barang. Bila kita susun krisis kembar ni atas meja, barulah saya mula perasan sesuatu yang sangat janggal tentang garis masa polisi yang kerajaan buat baru-baru ni. Garis masa yang sangat agresif. Sangat agresif. Tiba-tiba arahan WFH pada 15 April ni, ia tak nampak macam satu keputusan rawak lagi. Kalau kita kaji kronologi laporan-laporan tu, ada 3 tindakan utama yang kerajaan buat dalam masa yang lebih kurang 2 minggu je. Yang mana ia sesuatu yang sangat luar biasa dari segi kelajuan birokrasi. Ya, mari kita lihat satu persatu. Tindakan pertama, 1 April, Kerajaan Umum pemotongan drastik kuota Budi 95. Asalnya, inisiatif Budi 95 ni untuk bagi bantuan subsidi kepada golongan sasaran dengan had 300 liter sebulan kan. Tapi tiba-tiba dipotong jadi 200 liter. Potongan suku terus. Kemudian, tindakan kedua menyusul tak lama lepas tu. Pengurangan mandatory terhadap had pengisian diesel untuk sektor komersial di seluruh negara. Ya. Dan kemudian, tindakan ketiga, langkah yang paling radikal sekali. Menarik keluar 1.5 juta penjawat awam dari jalan raya melalui arahan WFH pada 15 April. Semuanya bertubi-tubi. Kalau kita analisis corak pengurusan dasar, sesebuah kerajaan takkan sesekali laksanakan 3 penstrukturan tenaga yang drastik berturut-turut dalam masa 14 hari. Melainkan mereka tengah respon kepada amaran kecemasan tahap merah. Amaran kecemasan sistemik. Ya. Ini bukan kebetulan tau. Ini adalah protokol pengurusan krisis. Ia bermula perlahan. Mula-mula, diorang sasarkan kumpulan subsidi khas, kurangkan kuota mereka dulu. Lepas tu, ketatkan pipe untuk pengangkutan komersial yang minum diesel tu. Dan bila 2 langkah ni masih tak cukup nak imbangi tekanan global tu? Mereka beralih ke tahap seterusnya.
amputasi pergerakan besar-besaran. Potong terus 1.5 juta individu dari sistem. Wah, amputasi pergerakan. Kronologi 2 minggu ni buat saya terfikir satu perumpamaan. Macam ni, bayangkan kita ada dalam perut sebuah kapal selam. Okey, kapal selam? Penggera kecemasan mula berbunyi. Dan kita nampak kru kalam kabut mula tutup pintu-pintu kedap air. Satu demi satu. Mula-mula ruang kargo, lepas tu koridor utama, dan sekarang pintu ke bilik enjin pun tengah dikunci rapat. Supaya air tak masuk. Ya, bila saya nampak pintu-pintu dasar ni ditutup bertubi-tubi, saya tertanya-tanya, sejauh mana bezanya apa yang kita baca di berita pasal Selat Hormuz ni berbanding dengan laporan risikan sulit yang dibentangkan atas meja Kabinet Kerajaan sekarang? Itu persoalan yang sangat-sangat tajam. Kita mungkin tak ada akses kepada fail risikan tentera tu, tapi kita boleh menterjemahkan isyarat tersirat melalui kenyataan rasmi dorang. Contohnya? Contoh, dalam taklimat khas tu, PM sendiri maklumkan kerajaan sedang giat berunding untuk pelbagaikan sumber import dari negara yang tak guna laluan Timur Tengah. Dan beliau guna frasa langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Kedengaran diplomatik, sangat selamat kan? Memang sengaja dibuat begitu. Tapi dalam seni komunikasi tadbir urus tahap tinggi, frasa macam tu bawa maksud tersirat. Bila logistik negara okey, kerajaan tak perlu buat taklimat tergempar, cakap mereka tengah pelbagaikan import. Aha, tak ada siapa kisah pun selalunya. Tepat. Bila dorang secara terbuka beritahu awam yang dorang tengah tergesa-gesa cari pelabuhan dan pembekal baharu, itu bermaksud krisis tu bukan lagi satu kemungkinan teori di masa depan. Ia dah jadi kepastian fizikal yang tengah rancak menuju ke arah kita. Okey, itu dah cukup mencemaskan. Tapi tunggu, ada yang lagi menakutkan. Kalau anda nak bukti konkret betapa suntuknya masa kita, kita kena teliti satu baris kenyataan teknikal yang Petronas sendiri keluarkan. Secara peribadi, ini fakta paling seram dalam semua laporan ni. Ya, bahagian ni lah yang betul-betul merombak cara saya pandang pasal jaminan tenaga kita. Selama ni kita fikir selagi ada Petronas, minyak kita takkan kering. Psikologi biasa rakyat Malaysia. Tapi laporan tu sebut secara spesifik yang Petronas sendiri dah letakkan satu had masa. Untuk faham keseriusan benda ni, kita kena faham macam mana reserve strategik negara tu berfungsi. Setiap negara akan simpan bahan api dalam tangki raksasa kan? Dipanggil simpanan penimbal strategik untuk guna masa krisis. Dan biasanya info ni rahsia besar kan? Ya, rahsia keselamatan. Tapi bila Petronas buat kenyataan awam, mengatakan dorang cuma boleh jamin bekalan minyak domestik sehingga satu tempoh tertentu saja. Mereka sebenarnya bagi tahu kita yang jam randik dah ditekan. Tepat sekali. Jam tu sedang berdetik sekarang. Selepas tarikh tu berlalu, segala mobiliti kita dari lori hantar sayur ke pasaraya hinggalah ambulans nak bawa pesakit ke hospital. Semuanya akan bergantung secara mutlak pada nasib Selat Hormuz tu. Selamat atau tak. Ya. Jadi bila penjaga sumber utama kita sendiri, Petronas, letak tarikh luput ke atas jaminan bekalan tu, maksudnya persoalan ni dah berubah. Ini bukan lagi soal sama ada rantaian bekalan kita akan lumpuh. Persoalannya sekarang, dengan jam randik yang tengah jalan tu, adalah bila. Bila ia akan tiba kat pam minyak kita. Betul. Dan sebab itulah segala maneuver WFH, potong kota, semua tu dilaksanakan pantas. Ia taktik melengah-lengahkan masa. Setiap mililiter petrol yang kita tak bakar atas jalan hari ni, ia kekal dalam tangki reserve tu. Mereka sedang memerah setiap titis penjimatan semata-mata nak panjangkan hayat simpanan negara, sementara tunggu kapal-kapal tu cari jalan pulang yang selamat. Ya, menunggu dengan penuh debaran. Baiklah, pendedahan ni benar-benar bagi kita satu anjakan paradigma pasal apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling kita sekarang. Saya nak rumuskan perbincangan mendalam kita hari ini dan bawa balik kepada anda, pendengar kita. Benda ni sangat dekat dengan kita semua. Sangat dekat. Kita mula tadi dengan satu arahan dasar yang nampak biasa je, WFH, untuk penjawat awam. Tapi bila kita selak angka-angka dan laporan rasmi tu, realiti ngeli di sebaliknya terbongkar. Selat Hormuz yang terancam. Ya, sebuah titik sempit maritim, beribu-ribu batu jauhnya, rupa-rupanya mampu bawa malapetaka pada kita kat sini. Kita juga lihat macam mana ekonomi kita berdarah 4 bilion setiap bulan semata-mata nak kekalkan subsidi yang dah tak masuk akal.
Dan akhirnya, jam randik Petronas yang kian suntuk. Masa semakin terhad. Jadi untuk anda yang sedang mendengar, bila anda hidupkan enjin kereta anda jam 7 pagi nanti, pada 15 April, dan anda pandu di lebuh raya yang seolah-olah ditinggalkan sepi, kosong tanpa deretan kereta yang biasa memeningkan kepala tu, anda kena ingat. Ia bukan cuti umum. Ya, jalan raya tu tak lengan sebab semua orang tengah bercuti rehat. Kelingangan luar biasa tu adalah rupa bentuk fizikal, satu manifestasi visual kepada mekanisme kelangsungan hidup negara. Negara kita secara terdesak sedang cuba selamatkan 150 juta liter tenaga setiap bulan. Kosongnya jalan tu sebab ribut krisis tengah mengetuk pintu kita. 1.5 juta kaki tangan awam kat rumah ni rupanya cuma penampan pertama. Ya, penampan pertama. Sementara kita tunggu tarikh luput jaminan Petronas tu habis, apakah nasib kita selepas jam randik tu betul-betul mencecah angka sifar? Itu soalan yang patut merisaukan semua. Sekiranya konflik laluan laut tu tak selesai juga, adakah jutaan pekerja swasta macam anda pula yang akan dipaksa WFH secara mandatory? Atau yang lebih ekstrim, sesuatu yang kita generasi moden Malaysia ni belum pernah rasa. Adakah kita bakal berdepan dengan catuan fizikal di stesen minyak? Bayangkan tak boleh isi penuh. Bayangkan esok anda pergi pam minyak, mesin tu automatik berhenti sendiri. Dan skrin tu beritahu, anda hanya dibenarkan isi 10 liter je untuk minggu tu. Satu realiti yang mungkin tak mustahil lagi. Inilah persoalan yang patut bermain di minda kita setiap kali kita tengok jarum minyak di papan pemuka kereta kita perlahan-lahan menurun. Terima kasih kerana menyertai kami merungkai semua laporan ini. Terus peka dengan maklumat di sekeliling anda.